Weh, ramai ingat puasa takat tahan lapar je. Tapi sebenarnya benda ni yang selalu rosakkan puasa kita. Yang nombor 3 ni, ramai orang terlepas pandang. Tengok video ni sampai habis. Tapi sebelum tu, korang tekan button follow supaya korang dapat belajar lagi dari video aku seterusnya. Like video ni, share video ni kepada kawan-kawan, kepada family supaya mereka dapat belajar. Dan save button supaya video tak hilang. Benda pertama, jaga mulut, bukan perut je. Kita tahan makan dan minum, tapi mulut still mengumpat. Marah orang, sindir sana sini. Puasa bukan lapar je. Puasa tu latihan jaga diri. Benda 2, scroll benda tak berfaedah. Puasa tapi masa habis dekat phone. Dari pagi sampai berbuka. Scroll benda yang langsung tak tambah pahala. Benda 3, lupa tujuan puasa. Kita fokus menu berbuka, bazar mana best, tapi lupa nak baiki hati, baiki solat, baiki diri. Ini yang paling ramai orang terlepas pandang. Akhir kata, kadang puasa kita nampak okey dari luar, tapi dalam diam, pahala bocor sikit-sikit. Cuba korang komen kat bawah ni, nombor berapa yang paling selalu jadi dekat diri kita. Cuba komen.